Baiklah, upacara seterusnya adalah penyampaian hadiah. Yang menyaksikan berada di atas podium ketika ini adalah Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari, Pentun Datuk Haji Abang Openg, dan juga Yang Amat Berhormat Datuk On Hafiz Ghazi selaku Menteri Besar Johor, yang turut bersama Yang Berbahagia Datuk Fazruddin Abdul Rahman, Presiden Kuching City FC, dan juga Yang Berbahagia Datuk Abdul Ghani Hassan selaku Presiden MFL. Jadi tidak ada isu tentang pengadil pada malam ni. Jadi bagaimana saya ni melihat perbezaan apa dari segi pengadilan dari pengadil dari Asia Tengah ini? Bagi saya mereka mengadili perlawanan dengan sangat-sangat baik. Sejak whistle pertama dia dah memberikan kad kuning yang diberikan kepada Afiq Fazail. Ini sesuatu yang pengadil-pengadil kita boleh pelajari, dan seperti saya katakan dalam perlawanan, saya harapkan pemain-pemain berikan hormat yang sama kepada pengadil-pengadil kita. Jadi bagi pasukan Kuching City, apa yang mungkin anda lihat bahagian yang mungkin boleh yang diperhalusi ataupun diperkemaskan apabila mereka beraksi dalam UCL ataupun Liga Jojora Asia untuk musim hadapan? Bagi saya, segala yang mereka lakukan pada malam ini adalah cukup bagus, kerana mereka menyaingi intensiti yang dipermainkan oleh JDT. Mereka juga pandai mengawal tempo permainan. Mereka tahu bila nak memperlahankan, bila nak mempercepatkan permainan, dan juga saya rasa segalanya adalah sempurna sehinggalah minit ke-80, di mana saya nampak pemain-pemain mereka dah penat. So maybe itu adalah sesuatu yang perlu dipertingkatkan, adalah fitness pemain untuk bermain dalam intensiti yang sama daripada awal permainan hinggalah yang terakhir, kerana apabila bermain ACL 2 nanti intensiti akan lebih kurang sama seperti pada malam ini. Jadi berbalik kepada Ramdan tadi, kalau kita lihat anda mengatakan mungkin dia teragak tadi, itu adalah satu kesilapan awal dilakukan oleh Ramdan untuk mengambil sepakat penalti. Apakah yang perlu mereka pelajari dari final ini? Ya, ini berlaku kepada pemain-pemain yang paling bagus kat dunia, ya. Berlari ke arah bola dan berhenti seketika, kemudian sambung semula. So saya bukan katakan dia teragak-agak. Ini sesuatu yang dia plan. Mungkin ini sesuatu yang biasa dia lakukan dalam padang latihan atau apa-apa, tetapi ia tidak menjadi. So bila ia tak menjadi, jari akan rondang kepada dia. Tetapi itulah saya katakan, saya suka cara tradisional, lari ke arah bola, sepak bola, pilih satu tempat kiri atau kanan tengah, dan cuba yang berikan yang terbaik. Anda sebagai bekas pemain, apabila ada berlaku kesilapan, apa harapan anda kepada peminat Kuching City ke atas Ramadan? Saya rasa mereka perlu support dia. Jangan terlalu kritik dia, kerana dia hanya baru 25 tahun. Panjang lagi karier dia, dan saya juga rasakan dia akan menjadi seorang pemain yang penting untuk negara dengan cara dia bermain bersama Kuching City. Bukan saja dengan Kuching City, dengan guidance Aidil Syarin. Saya rasa Aidil Syarin memberi sesuatu yang sangat berbeza kepada pasukan ini, dan kesemuanya adalah sangat-sangat positif. Jadi pada musim ini Aidil sekali lagi cemerlang. Apakah potensi dia dinobatkan sebagai jurulatih terbaik dalam anugerah bola sepak negara nanti? Saya rasa ada peluang besar, tetapi kita tahu biasanya jurulatih terbaik diberikan kepada juara, ya. Dan apabila anda melalui seberapa banyak perlawanan yang dilalui oleh JDT dalam Liga, 24 perlawanan, hanya satu keputusan seri dan 23 kemenangan, sukar untuk berikan kepada sesiapa yang lain, kerana ini sesuatu yang
ya mungkin untuk JDT ia telah berlaku sudah dengan jurulatih yang berbeza, tetapi Xisco Munoz juga melakukan rekod demi rekod pada musim ini ya. Mungkin sebelum ni ada sampai 100 lebih gol, tetapi tak sampai 117 gol dan hanya dibolosi sebanyak 10 kali. So ini sesuatu yang sangat-sangat besar bagi Xisco dan ya sudah tentu dia mahu lebih baik pada musim hadapan. Jadi Arif Aiman dipilih sebagai pemain terbaik perlawanan, man of the match pada malam ini. Pemain yang berat panjang tetapi beraksi cukup cemerlang, kemasukannya memberi impak dan juga tekanan kepada pertahanan pasukan Kuching City. Ya, untuk pemain 26 minit dan dinobatkan sebagai pemain terbaik selepas 6 bulan tidak bermain, ya sesuatu yang bagus untuk diri beliau, tetapi bagi saya punya pendapat, ini sepatutnya diberikan kepada Haziq Nazli. Walaupun mereka tewas 2-0, tetapi saya rasa dia telah melakukan segalanya untuk menjadi man of the match. Jadi itulah keputusan pada malam ini. Biarpun kita melihat bagaimana JDT mengenami kesukaran untuk 80 minit yang pertama, tetapi Marcos Kohime memecah kebuntuan jaringan pada minit ke-81 untuk mendahului, dan seterusnya tekanan diberikan oleh Arif Aiman pada tambahan masa yang pertama di penghujung separuh masa kedua dengan meledak gol kedua untuk pasukan JDT. Jadi sudah cukup menceritakan bagaimana hebatnya corak permainan dan juga kematangan pemain-pemain JDT ini. Biarpun mereka menerima tekanan kerana mereka ada pasukan pilihan, tetapi mereka berempas pulas untuk 80 minit yang pertama tanpa sebarang jaringan. Tetapi individu yang mengagalkan kebanyakan usaha tersebut adalah Haziq Nazli, tetapi apakan daya, itulah kelebihan dan juga komitmen dan juga kesungguhan mentaliti pemain JDT untuk menang dalam perlawanan ini. Mereka menunjukkan kesungguhan hinggalah ke wisa penamat, dan 2 gol membuktikan bahawa sudah cukup untuk mereka bergelar juara buat kali ke-6 dalam Piala Malaysia. Dan musim hadapan dalam Piala Sumbangsih, perlawanan Sumbangsih Piala Sultan Haji Ahmad Shah, mungkin rekod dunia boleh dicipta oleh pasukan JDT sebagai pasukan yang tidak terkalah dalam tempoh lebih panjang. Piala Kebanggaan yang sememangnya merupakan penutup musim dalam saingan Liga Malaysia. Firoz dan juga Syamir Kuti. Syamir tidak dapat diturunkan dalam aksi final ini, dia berada di baku simpanan. Kita memperkatakan bagaimana sistem dari segi pengurusan hinggalah kelatihan dan juga fasarana fasiliti yang cukup berkelas dunia untuk JDT, tetapi mana pasukan yang mungkin boleh menyamai apa yang disediakan oleh pasukan JDT pada musim akan datang. Kita tengok mungkin pasukan Selangor, apabila kompleks sukan Selangor akan siap. Ya, Kemungkinan Selangor saya harapkan lebih banyak pasukan. Saya rasa kesemua pasukan yang berada dalam Liga Super perlu ada fasiliti-fasiliti yang berkualiti, kerana ini penambahbaikan untuk pemain saja. So ini bila mereka selesa dalam atmosfer pasukan, sama ada padang latihan, padang permainan stadium mereka, keyakinan masih makin bertambah tau. So kalau kesemua pasukan boleh melakukannya, ia adalah sangat terbaik untuk bola sepak Malaysia. Satu lagi dalam menurut perlawanan dalam saingan Liga Malaysia ini, kalau keputusan yang sebab 14-1, apakah yang anda boleh harapkan dengan kita memang satu kredit untuk pasukan JDT, tapi apabila tewas dengan jumlah yang cukup besar, apa maknanya dalam saingan Liga ini? Memang menunjukkan jarak di antara JDT dan pasukan-pasukan yang lain. Kita boleh katakan
pasukan yang memberikan mereka persaingan yang paling bagus adalah apabila Terengganu seri dengan mereka. So saya rasa tak silap saya mungkin lebih 12-13 kali dalam liga mereka telah memenangi dengan jumlah lebih 4 gol. So itu menunjukkan jarak di antara mereka dan pasukan-pasukan yang lain. Dua kapten dalam sesi final, Afiq Fazai dan juga Arif Aiman, yang akan menjulang Piala Kebanggaan ini sebagai penutup musim Liga Malaysia 2025-2026. Jadi itulah ceritanya, penamat dan sejarah telah dicipta oleh pasukan Johor Darul Takzim ini. Jadi musim hadapan kita akan melihat pasukan manakah akan menjadi pasukan kedua terbaik selepas musim ini. Satu lagi pasukan berjaya menidakkan kebiasaan pasukan Selangor FC. Selangor FC adalah pasukan kedua terbaik, tapi musim ini pasukan Kuching City FC yang berjaya beraksi di Piala ACL pada musim akan datang. Jadi terima kasih bagi anda, terima kasih juga buat peminat-peminat sukan tempatan kerana terus mendukung dan juga memeriahkan. Biarpun ramai mengatakan mood kadang bila satu pasukan dominan sangat dah tak ada apa orang cakap, kemeriahan tu dah tak terasa sangat. Tetapi pada final malam ini kita dapat lihat bagaimana pasukan Kuching City memberikan kesukaran dan kredit tahniah juga diucapkan kepada Kuching City FC kerana mereka adalah pasukan yang mampu untuk memberikan tekanan dan juga cabaran kepada pasukan JDT dari terus menguasai dan juga mencipta kemenangan lebih besar. Jadi sekali lagi kita ucapkan tahniah kepada pasukan Johor Darul Takzim untuk satu lagi tinta sejarah. Jadi itulah kesudahannya dengan JDT muncul juara Piala Malaysia buat kali yang ke-6 selaku juara Piala Malaysia edisi ke-9 dengan kemenangan 2-0 edisi ke-99 ini. Jadi terima kasih Syahni. Jadi mungkin ucapan anda terakhir untuk peminat-peminat tempatan dan juga pasukan-pasukan yang akan beraksi musim akan datang. Ya, yang pertama sekali saya nak lihat setiap stadium penuh pada musim hadapan ini. Bila ada sokongan anda, bola sepak kita pun makin meriah. Kita mahu melihat lebih cabaran diberikan kepada JDT sudah tentu terutama dalam liga. So saya harapkan pasukan-pasukan yang lain menyiapkan pasukan mereka dengan lebih teliti, dengan lebih awal, dan kita harapkan persaingan yang sihat pada musim hadapan. Baik, Saya Hafizal Hamad. terima kasih Syahni kerana bersama kita pada malam ini untuk menceritakan bagaimana detik sejarah sekali lagi dicipta oleh pasukan JDT selaku The Southern Tigers yang terus menjulang Piala Malaysia buat kali ke-6 dan kali ke-5 berturut. Jadi apapun sampai di sini dari TM Stadium Nasional, kita kembali semula ke IBC bersama Nick Syafiq bersama dua tetamu di sana. Kita mengharapkan